Bismillahirrahmanirrahim. Dalam video yang lepas, kita ada discuss soalan bentuk yang ni. Dan ini adalah the correct answer. Okay, so dalam video kali ni, kita akan discuss wrong technique yang sangat selalu student buat. Okay. So, wrong technique ni, jalan kerja yang sebegini, saya dapat ketika saya marking. Okay. So, ini adalah beberapa kesalahan, bentuk kesalahan yang student selalu lakukan. Ya. Alright, from the given question, y equals to cos 7x squared plus 6x. Ada yang buat begini, y equals to u times v. Okay, dia anggap cos dengan bracket ni adalah darab. Okay, padahal bukan. Okay, so bila dia anggap y equals to u times v, so dia akan pakai formula product rule. So differentiate y with respect to x, dapat dy over dx equals to differentiate uv guna product rule formula. So dapat vu prime plus uv prime. Okay, formula ni tak ada masalah. Okay, yang masalahnya ialah dia anggap cos dengan bracket ni darab. So u adalah cos. V adalah 7x squared plus 6x. Yang problem besar kat sini adalah dia assume U adalah cos sahaja. Cos semata-mata. So, salah. Okay? Cos ataupun any trigo cannot stand alone. Ya, dia tak boleh berdiri sendiri. Dia kena ada argument dekat sebelah dia. Kena ada, let's say, cos X, cos 30 degrees, cos A, cos Y, ataupun cos in bracket semua ni. Okay? Dia tak boleh seorang-seorang cos. So, sebab itulah teknik yang ini salah. Okay? Kalau ada yang assume ini adalah darab, ini adalah salah besar. Okay? Sebab kita tak boleh katakan cos dengan bracket ni darab. Okay? Trigo dia tak boleh seorang-seorang macam ni. Dia kena ada cos apa-apa kat sebelah dia. Okay? Okay, so jangan sekali-kali buat macam ni. Ya? So ini salah besar dekat sini. Okay? Okay, kenapa salah? Sebab this is not a multiplication operation. Bukan operasi darab. Cos ini merupakan mathematical function. Okay? And then mestilah come together with input. Kena ada apa-apa kat sebelah dia. Okay? Dan tak boleh stand alone. Okay? So, kena hati-hati. Jangan sekali buat begini. Okay? Yang ni jawapan yang betul yang saya dah discuss dalam video yang lepas. Okay? Ini jawapan yang salah. Okay? Alright, contoh lain. Jawapan student yang wrong technique. From the given question tadi, y equals to cos 7x squared plus 6x. Apa yang student ni buat adalah dia expand cos ke dalam. Okay? Kenapa dia expand? Sebab dia assume ini adalah multiplication operation. Padahal bukan. Okay? So, cos dia bukannya variable, dia bukannya constant. So, kita tak boleh darab ke dalam. Okay? Takkan boleh. Trigo takkan boleh darab ke dalam. Unless kalau ada contohnya cos X. Anda nak darab ke dalam, so boleh. Tapi kalau cos semata-mata, tak boleh darab ke dalam. Okay? Kita tak boleh assume dia sama macam variable ataupun constant. Okay? So, ada yang buat macam ni. So, bila dia expand tu, dia dapat macam ni lah. Dia buat begini sebelum dia differentiate. So, lepas dia expand, so dapatlah y equals to cos 7x squared plus cos 6x. Okay? Yang ni pun sangat salah. Okay, tak boleh. Okay, jadi dua-dua kesalahan ni adalah kesalahan yang jangan sesekali lakukan. Okay? Okay, kenapa? Sebab sebab ini bukanlah multiplication operation. Dan cos ni dia bukan variable. Dia bukannya constant. Hanya constant dan variable sahaja yang kita boleh darab ke dalam. Yang kita boleh expand. Okay? So, hati-hati. Okay? Okay, saya nak share satu lagi wrong technique yang very common mistake yang selalu student buat ya masa ketika jawab exam.
ataupun jawab test. Dia jawab macam mana? From the given question, y equals to cos 7x squared plus 6x. Apa yang dia buat adalah, dia anggap ini seketul-seketul. Dia ambil cos, okay? Dia ambil cos, dia differentiate, dapat negative sign. And then dia ambil yang dalam bracket ni, dia differentiate. Okay? Problemnya ialah dia bukan tak tahu formula. Dia tahu formula. Kalau differentiate cos, dapat negative sign. Tapi masalahnya, kalau awak compare dengan jawapan yang betul tadi, cos ni dia mesti together dengan semua yang dalam bracket ni. Okay? Tapi yang ni, apa yang dia buat adalah seolah-olah dia assume cos ni sorang-sorang. Okay? Terpisah dengan bracket. So that's why dia fikir yang differentiate cos dapat negative sign. Padahalnya differentiate cos x, ada x di sebelahnya. Dapat negative sign x. Okay? Jadi, kalau kita compare dengan yang ni, bila kita bermaksud yang green ni seolah-olahnya macam X. Okay? Jadi, kalau kita differentiate cos apa-apa, bermaksud akan dapat negative sign apa-apa. Okay? Yang green ni seolah-olah macam X tadi. So, kalau buat seketul-seketul, differentiate yang ni, dapat seketul yang ni, differentiate yang ni, dapat seketul yang ni pun salah. Okay? Tapi awak jangan terkejut. Ini adalah very common mistake. So, awak kena hati-hati ya. Tolong jangan buat macam ni. Okay? So, ada kemungkinan-kemungkinan yang selalu student buat. Yang teknik yang salah. Okay? Kena hati-hati. Yang betulnya adalah yang ni. Okay? Yang ini adalah very common mistake. Ya? Kena hati-hati. Yang sebetulnya adalah yang ni. Okay? Yang ni, cara solution yang ni saya ada tunjuk dalam video sebelum ni. Okay?